Karau guys, karau mantap guys. Guys, aku dah nak sampai ke jeti ya. Ini tak tahulah ini air apa, air laut ke air sungai ni. Sekarang ni kita kena masuk ke kanan. Ke kanan ni yang payah ni, jalan kecil. Buatnya ada kereta daripada bertentangan hisap. Jadi kita masuk guys. Susah betul lah kalau nak mancing, tak dapat jalan yang betul-betul okey. Mesti jumpa jalan yang macam ni. Kita nak ke arah jeti kena lalu jalan kecil ni, jauh ke dalam, masuk ke dalam hutan. Alright guys, ni pintu masuk jeti Pak Lim. Jom kita masuk guys. Sini pun ada jual-jual makanan. Ini tempat kita nak landing. Air sekarang tengah surut, baru nak naik. Aku memang datang timing baru nak naik ni. Ni aku punya umpan. Ni ais mineral. 2 rod cukup lah ni. Jom kita tengok view dekat sini. Air payau. Sana ada tempat kedai makan. Ni tempat payau bakau . Alright guys, aku dah set up aku punya umpan. Okay guys, kita akan campak dekat laut. Tu kita punya rod, supaya nak tarik ketam. Setelah berapa bulan aku tak mancing, dapat guys. Oh, ketam biru. Mantap guys. Aku cakap ketam dipai kat sini, punya ketam biru pun ada. Patut goyang-goyang. Ketam bunga guys. Setelah beberapa bulan dah lama aku tak mancing, dapat juga guys ketam. Bolehlah buat saiz sederhana. Ketam bunga jarang dapat yang besar-besar. Ketam jantan. Nak buka yang payah gunting dia. Terpaksa korbankan jaring kita guys. Sebelah kanan dah buka, sebelah kiri pula sangkut ni. Alright guys, first time aku dapat ketam bunga dekat sini. Selalu aku dapat ketam nipah ya. Tangan panjang pula Tangan sebelah kanan tak nak lepas siap. Lepas aku jentik tangan dia. Alright, ni kita punya ketam yang pertama guys. Karau guys, karau mantap guys. Oh, satu ketam bunga. Satu ketam batu guys. Oh, ada 2 mak bapak dia. Ada 2 guys. Ni ketam batu ni buat semak ni. Mantap Ketam bunga bapak dia dengan anak dia. Dia. Mak dia nak tertanggal tu. Oh, ini ketam batu ni buat kacau Alright guys, disangkut sikit ni. Sekali 3 yang strike, 1 jaring. Okay, alright.
Air pasang penuh guys. Ketam bunga. Selamat aku tak balik lagi. Selamat tak terlepas Masa angkat tadi dia tersangkut sikit ni. Jap. Mak dengan anak. Sekarang ni anak dia macam mana? Nak lepas ke nak angkat? Kalau aku lepaskan, jadi anak yatim pula. Ketam jantan, anak ketam betina. Ni bapak dia, ni anak ketam betina. Jap. Alright, strike ketam yang kedua. Ketam bunga guys. Lepaslah. Ni ketam batu ni macam mana nak lepaskan? Alright. Tak dalam ni. Anak ketam ni kecil lagi. Bagi dia lepas. Bagi dia besar baru kita tangkap. Oh tangan dia tak ada. Kecil tu. Okay, jom kita lepaskan ke dia punya habitat. Bye bye. Sekarang ni macam mana aku nak lepaskan ketam batu ni? Aku nak pegang geli ketam batu ni. Lupa nak rekod. Okay guys, aku dah potong aku punya jaring. Sekarang ni kita nak lepaskan dia. Kita lepaskan dia kat belakang lah. Silap hari ni tak beli makanan nasi awal-awal. Kedai sana pula tutup. Makan ni je lah kita, keropok dengan air Milo. Balik nanti bawa makan lah. Makan tengah hari.